Assalamualaikum. Kali ini kita nak mulakan dengan soalan daripada latih diri 4.10. Okay, diberikan bahawa log 74 ialah 0.712, log 75 ialah 0.827. Sebelum kita jawab soalan ni, kita nak tengok dulu formula, iaitu jika diberikan log A XY, log A XY adalah log AX tambah log AY. Iaitu XY ini nombor yang didarabkan. Jadi kita boleh pecahkan, tapi kita kata log AX dan tambah. Sebab dalam kes ni nombor ini didarabkan. Bila kita nak tulis dalam bentuk 2 log, log tambah log, X ni kena tambah dengan Y. Okay, log AX tambah log AY. Itu dalam kes pendaraban. Kalau dalam kes pembahagian, log A X per Y, dia akan jadi log AX tolak log AY. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan ni? Okey, diberikan. Jadi kita tengok ni log 7 1/4. Jadi ada tak nombor ni? Nombor 4 ada. Okey, jadi apa kita buat? Kita jadikan dalam bentuk 7, 4 ataupun 5. Log A Jadi di sini tidak ada satu lagi nombor, tidak bagi, tapi kita kena tahu bahawa log 7 adalah nilainya 1. Jadi kita kena ubah nombor-nombor yang di sini ke sini kepada sama ada nombor itu 4, 5 atau 7. Jadi kalau 1/4 kita ubah kepada, kita tukar kepada nombor pecahan tak wajar. 1 darab 4 tambah 1 akan dapat 5/4. Jadi boleh teka tak yang mana kita nak gunakan? Ya, tulis bahagi. Okey, jadi kita boleh pecahkan ni kepada log 7 5 tolak log 7 4. Jadi di sini log 7 5 ialah 0.827 tolak log 74 0.712. Jadi walaupun dikata tanpa menggunakan kalkulator, setakat guna yang ini tak masalah. Okey, yang maksud dia tanpa menggunakan kalkulator tu ialah kamu terus ambil, kamu buat setting kalkulator yang boleh tukar pada log 7. Okey, jadi itu yang tak nak. Okey, jadi sini boleh guna je 0.827 tolak 0.712, iaitu jawapannya 0.115. Itu jawapan untuk A. Seterusnya untuk B, log 7 28. Jadi bagaimana kita nak ubah? Kita boleh ubah kepada 4, 7 atau 5. Jadi kita bahagikan dia. Okey, 28 kita bahagikan. Boleh bagi 4, ya, boleh dapat 7. Boleh bagi 7, ya, dapat 1. Jadi 28 ialah 7 darab 4. Dia kata log 7 darab 4. Jadi dan kemudian kita boleh pecahkan dia. XY ni macam inilah 7 dan 4. Okey, tapi kalau nombor kita kena tulis darab lah. Jadi kita tulis ni log 7 tambah log 7 4. Dan log 77 ialah 1 tambah dengan log 74. Log 74 ialah 0.712. Jadi jawapannya ialah 1.71. Itu jawapan untuk seterusnya soalan C, log 7 100. Kita buat juga macam B tadi. 100 ini boleh bagi berapa? Boleh bagi 4. Kita dapat 25. 25 boleh bahagi 5. Dapat 5. Dan 5 boleh bagi 5, dapat 1. Jadi kita tulis balik log 7 4 darab 5 darab 5. Okey, jadi di sini cikgu kena tambahkan dekat formula ni, iaitu log
A X N, okey, log A X kuasa N ialah N log A X. Okey, kenapa? Sebab ada 5 dengan 5 ni, kita boleh lebih bagus tulis log 74 darab 5 kuasa 2. Okay, jangan tulis banyak kali lah. Okay, sebab kalau nombor besar, kita banyak kali tulis pula. Okay, jadi di sini kita kata log 74 tambah log 7 5 kuasa 2. So, apa kita nak buat dengan 5 kuasa 2 tu? Okay, jadi nombor 2 ni kita boleh turun ke depan. Okay, indeks ni kita turun depan. Okay, indeks ni turun depan di sini. Okay, jadi log, saya balik lah. Log 74 tambah 2 log 7 5. Jadi log 74 berapa? Log 74 lah 0.712 tambah 2 darab dengan log 75. 2 itu 0.827. Jadi jawapannya berapa? Ini kita tekan kalkulator juga, iaitu 0.712 tambah 2 darab 0.827, iaitu kita dapat 2.366. Bagaimana dengan D? Log 7 0.25. 0.25 ini kita boleh tukarkan kepada bentuk pecahan, iaitu 25 per 100. Tapi kemudian kita baca sifir 25 pula. 25, 50, 75, 100. Iaitu sifir 25 akan dapat 1, akan dapat 4. Jadi kita boleh kecilkan log 7 1 per 4. Dan 1 per 4 itu boleh kita pecahkan menggunakan formula bahagi. Dan kita akan dapat log 7 1 tolak log 7 4. Jadi log 7 1 tu berapa pula? Jadi kita kena revise balik penggunaan ilmu daripada pertukaran daripada log kepada indeks. Jadi kita kata log 7 1 sama dengan X. Jadi nak hapuskan log ni, kita kata 1 sama dengan 7 kuasa X. 7 kuasa berapa dapat 1? 7 kuasa 0. Jadi nak beritahu bahawa nilai log 71 ialah 0. Atau apa-apa log, tak kisahlah log 10 ke, log 100 ke, tapi nilai di sini 1, nilai dia sentiasa 0. Seperti juga kamu tahu, apa-apa nilai kuasa 0, nilai dia 1. Jadi untuk log apa-apa tapi nombor di sini 1, nilai dia 0. Okey. Jadi tolak dengan log 74, iaitu 0.712, iaitu dapat negatif 0.712. Sampai situ saja soalan nombor 1. Jadi untuk soalan nombor 2A, nilaikan setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Jadi tanpa menggunakan kalkulator maksudnya dia suruh gunakan knowledge ni balik. Okey? Iaitu dalam kes ni log tambah log tolak log. Jadi maknanya kita baca daripada kanan ke kiri pula. Kalau log AX tambah log AY akan jadi log AXY. Kalau log AX tolak log AY akan jadi log AX bahagi Y. Jadi kalau ada tambah dan tolak, jadi nombor, okay, nombor yang mana nombor tu? Itu ni nombor akan jadi darab dan bahagi. Dan kita tulis log tu sekali saja. Kita kata log 3 21 darab 18 per 14. Okey, jadi betul kita permudahkan nilai di hujung sini. Kita dapat apa? Log 3. Okey, jadi cikgu akan permudahkan dulu. 14 dan 21 ni adalah sifir 7. Jadi akan dapat 2 dan 3. Tapi 2 dengan 18 ni masih boleh potong. 1 dan 9. Jadi kita akan dapat tinggal di sini 3 darab 9.
iaitu 27. Jadi kalau tanpa menggunakan kalkulator, kamu kena tukarkan ini kepada bentuk indeks. Okey, jadi ada dua cara kamu kena tahu, iaitu kalau base 3, 3 kuasa kosong ialah 1, 3 kuasa 2 ialah 9, 3 kuasa 1, 3 lah 3 kuasa 3 ialah 27. Jadi di sini kita boleh satu cara, kita kata kita tukar 27 ni kepada 3 kuasa 3. Jadi kita kata log 3, 3 kuasa 3. Dan menggunakan formula log AX kuasa N sama dengan N log AX, itu power tu turun depan, power ni turun depan, akan jadi 3 log 3, 3. Dan nilai log 3, 3 ini ialah 1. Jadi nilai itu ialah 3. Okey, 3 darab 1. Jadi log 3, 3 tu macam mana nak uji bahawa kamu akan tahu bahawa log 3, 3 tu adalah 1? Kamu boleh menggunakan kalkulator dan kamu uji dengan log 10. Kamu tekan log, itu dah log 10, dan tekan 10 akan nak beri 1. Okey, jadi kita tafsirkan lah bahawa nilai ni, jika nombor di sini dan di sini tu nilai yang sama, dia akan always dapat nilai 1. Cara kedua untuk mencari nilai ni, itu log 3, 27 kamu katakan sebagai X. Jadi untuk dapatkan ni, kita pindahkan 27 ialah 3 kuasa X. Jadi yang 27 ini jadikan base dia kepada 3 juga. Macam mana pun sama juga maksudnya. 3 kuasa 3 sama dengan 3 kuasa X oleh itu X sama dengan 3. Okey, jadi X sama dengan 3. Tapi adakah dia tanya itu? Tak, dia tanya nilai seluruh ni lah. Okey, jadi sebenarnya ni dia akan dapat nilai X tu jugalah. Okey, nilai seluruh itu. Okey, dapat 3. Jadi untuk B pun lebih kurang je. Cuma kita ada nombor-nombor di depan. Okey, jadi kalau ada nombor di depan, terbalikkan, nombor di depan ni akan naik ke atas. Okey, dia duduk sini macam ni. Okey, jadi untuk kita kirakan nilai. Jadi kita akan kata log 4, 2 kuasa 2. Yang 2 ni naik atas sini. Okey, dan tolak log 4, 9 kuasa 1 per 2. Okey, nilai ni akan masuk sini. Okey, dan di belakang sekali tak ada apa-apa. Tambah log 4, 12. Dan kemudian kalau tolak nombor, ini nombor, okey, kita bahagi dan kita tambah nombor kita harapkan. Boleh ke kamu cari nilai dulu? Pun boleh juga. Okey, jadi kita contohnya cikgu cari nilai dululah. Log 4 tolak log 4. Okey, 9 kuasa 1 per 2. 1 per 2 tu maksudnya ialah punca kuasa 2. Jadi punca kuasa 2, 9 ialah 3. Dan jadi tak ada apa-apa. Log 4, 12. Dan di sini gua akan kata log 4 per 3 dan darab 12. Tolak jadi bahagi, tambah jadi darab. Jadi kita boleh potong 3 dan 12 akan dapat 4. Jadi kita akan kata log 4 16 ataupun log 4 kuasa 2, iaitu 2 log 4 dan log 4 ialah 1. Jadi 2 darab 1 ialah 2. Jadi jawapan dia adalah 2. Dan terakhir, C log 27 tambah log 2, 12 tolak log 2, 21. Jadi yang ini agak ringkas saja. Jadi kita gabungkan log 2 semua 7 darab 12 per dengan 21. Jadi kita dapat tu, kalau tambah nombor kita darabkan, kalau tolak nombor tu kita bahagikan. Jadi cikgu akan potong dulu 7 dengan 21 ni akan dapat 3
dan 1. 3 dan 12 pun boleh potong. Bagi 3, 1 bagi 3 akan dapat 4. Jadi dah log 2, 4. Log 2, 4 bagaimana nak cari? Boleh dua cara. Kalau cikgu nak kata log 2 kuasa 2 sama dengan log 2 log 2, iaitu 2 darab 1, iaitu 2. Ataupun boleh juga kita kata log 2, 4 sama dengan X. Jadi 4 ialah 2 kuasa X. Jadi 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 2. Oleh itu X sama dengan 2. Kalau dalam kes ini nilainya adalah 2. Okey. Assalamualaikum.